Baik, cerita dia balik pada cerita tadi. Tuan-tuan biasa dengar tak rumah orang tua-tua dulu kan, tak boleh masuk curi. Kalau masuk curi, tuan-tuan tak boleh nak keluar. Biasa dengar tak tuan-tuan? Orang dulu kan, orang ni biasa dengar ni. Baik, saya cerita tuan-tuan. Ni cerita bapak saya. Bapak saya lah. Dan silap saya, bapak saya sebut tu Haji Kasai di Kuala Sanglang. Haji Kasai ni orang ni cerita lama lah. Haji Kasai kan dia pun tak ingat lah, lebih kurang tu lah, duduk di Kuala Sanglang. Dia kata Haji Kasai, siapa berani ambil ni tanpa pokok mutan, buah mutan aku, dia kata kan, siapa boleh ambil hebat Dia cabang siapa boleh ambil hebat tapi orang tua saya kata dia belah hantu raya. Ingat tuan-tuan dah. Siapa boleh ambil hebat sebab mereka cerita lah kan, mereka cerita siapa masuk dalam rumah tempat tu jadi berenang dalam sungai ke dalam laut, orang cerita lah. Jadi dia cerita saya. Okey, kalau tuan-tuan nak buat macam mana? Dia cabak ni, siapa berani ambil, dia tak tercuri, suruh ambil, siapa berani ambil. Tuan-tuan nak buat macam mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Orang tua saya ni, dia tambat tali benang. Ni orang tua dia cerita dia muda lagi. Ni cerita dia muda lagi. Dia kata dia tambat tali benang sampai masuk ambil ke pokok mutan orang tua tu. Nama orang tua saya waktu tu Abu Hassan. Abu Hassan Misal Merah ni memang garang, pantang cabak. Orang tua saya pantang cabak. Kalau cabak mesti dia buat dah. Jadi dia ambil benang, dia pergi dengan awan kecil. Dia kata dengan awan kecil ni duk ikan. Dia pergi tambat benang sampai ke pokok mutan. Bila sampai ke pokok mutan, dia ambil buah mutan tu buat keluar. Ikut benang tadi tu. Orang tua ikut benang sampai lepas pelagak. Tak nampak apa. Laut apa semua tak ada. Apa pun tak ada lah. Tuan tengok dah. Ada amalan tu, ilmu berhantu raya, di mana dia hantu tu akan buat kacau, kita boleh nampak laut, nampak macam-macam. Dan ada satu amalan yang elok pula tu, yang Quran saja. Kalau masuk pun macam juga kan, nampak laut dan sebagainya. Tapi orang yang buat amalan baik, Al-Quran yang buat amalan yang baik, ilmu yang mana ilmu daripada Al-Quran ni, di mana kalau orang jadi berenang tu dia tak boleh marah. Tak boleh marah. Jadi dia buat apa? Dia kena masak nasi bagi pemakan sebab dapat berletih balik. Jadi balik tahun tua saya. Orang saya buat keluar. Bila keluar pagi esok, orang tua saya main bawa tunjuk bawang hutan. Ni aku ambil hutan Pak Haji dia dah. Pak Haji sebenarnya tu, Pak Haji tu terkejut macam mana orang ambil. Dengar tuan-tuan. Nak cerita di sini, sehebat mana pun hantu raya jaga tuan dia ada kelemahan dia. Ingat, sebagai seorang perawat, dia kena cari kelemahan setiap pesakit dia, setiap jenis-jenis hantu dia ada kelemahan dia. Tuan-tuan,